Tu memang aktif betul. Memang aktif. Tapi walau macam mana pun, bila you dekat satu misi, semua lebih kurang macam sama je. Kita Ada semua kosong. pengalaman ke tak ada pengalaman ke, itu kepentingan kan. Sebab Bila kita dia join misi, survival. maksudnya betul lah juga. Kalau contoh dekat dalam satu misi, itulah kita bagi contoh lah kan. Tiba-tiba ada orang yang nak apa, nak angkat diri sebagai ketua. Kira dia tak boleh kompromi lah dengan situasi pun masalah juga kan. Kena jadi orang yang lebih fleksibel lah. Walaupun kita seberpengaruh macam mana pun kan. Sehebat macam mana pun kita di luar, bila kita dalam satu misi, kita kena betul. rasa diri kita ni semua sama untuk kita jayakan misi tersebut. Jadi saya share sikit lah beberapa program ataupun projek yang kami mungkin buat boleh dekat kongsikan Vietnam. dengan kita. Jadi kami di bawah teras masing-masing, kita kena create sama ada program ataupun projek. Projek benda yang kita lakukan ke satu tempat. Contoh macam projek terbesar kami di teras Unity and Community Empowerment ialah satu mural panjang yang panjang lebih kurang 43 meter dekat satu tempat. Mural yang lebih kepada tema unity, perpaduan ataupun cultural exchange between Malaysia and Vietnam. Kita panggil mural tu ialah cultural train. Jadi kami siap mural tu memang agak susah sebenarnya sebab panjang 43 meter, ambil masa dalam 8 hari. Untuk buat projek tu saja. Dan yang terlibat semua counterparts dan juga OSS, termasuk community setempat juga ada yang membantu. Jadi bila kita kata alah buat mural je pun, kat mana impact dia? Sebab kita bila kita buat something ni, first kali yang dia akan tanya total number of impacted peoples yang impacted based on apa kita buat. Jadi projek kami buat nampak biasa je kan. Tapi dalam masa yang sama kita tak sedar kita dah exchange ataupun memperkenalkan budaya dan culture Malaysia. Yes. Dan kalau kita kat post mission tu juga, memang dalam slide tu, total slide yang kita kena prepare untuk post mission, total untuk semua projek dan program 123 slide. Ya Allah, 123 slide. Astagfirullahaladzim. Presentation dekat universiti pun 15 ke 20 slide kita pun dah nak buat tu pun dah susah. Susah. 123 slide yang masa tu tak guna chat GPT kan, masuk mesti tak ada. Kita kena buat design sendiri, kena script sendiri. Jadi sebab kita ada 6 teras, contoh teras saya pun dah ada 4 projek, 4 program. Jadi bila kampung saya satu teras present. Untuk saya punya projek dan program je ambil masa dalam 1.5 jam ke 2 jam. Baru satu, ada lagi 5. Banyak. Jadi sebab tu satu grup ke satu orang? Satu grup untuk teras 2 jam. Ya, 1.5 ke 2 jam. Kalau kat universiti biasanya kalau satu grup ni walaupun lecturer bagi pensyarah bagi 20 minit masa maksimum, rasa tapi macam biasanya 8 minit tu dah settle lah. Tapi ini 2 jam. Masya-Allah. Cukup ke tak 2 jam? Cukup. Sebabnya dia diselangi dengan beberapa persoalan. Ini sebab diorang dah hantar kita, dah pilih kita. So dia nak tahu you buat projek dan program, is it impactful to the community? Yelah, diorang dah bagi dana kan. So itu yang diorang nak tahu. Jadi bila kita buat setakat mural je, so apa kesan mural tu sebenarnya kat community sempat? Tapi itu one of the project, betul? One of the project, yes. Selain daripada itu Selain daripada mural tu, kita ada buat juga cultural exchanging food between Malaysia and Vietnam. Jadi bila kita nak kata itu satu program yang berjaya, ialah bila kita orang Malaysia boleh buat sendiri makanan orang Vietnam. Kita sama-sama belajar. Itu dipanggil masak exchange. Makanan Malaysia. Ya, kita masak, kita daripada Malaysia masak makanan Malaysia. Alright. Dan orang Vietnam masak makanan Vietnam. Dan kita bertukar. Jadi program tu yang terlibat hanyalah counterparts dan juga kami student OSS lah. Counterparts mereka ajar cara nak masak satu makanan tradisi mereka, iaitu ban ziao. Macam dia sebut dia? Ban ziao. Ban ziao. Betul lah saya sebut. Ban ziao ni nak kata macam telur dadah, bukan telur dadah. Cuma base dia telur dan tepung. Yang dia punya inti ada toge, kacang hijau, sayur. Sebab mesti sayur lah. Itu salah satu makanan mereka. Makanan mereka lah. Mereka. Jadi masa tu kami pula buat punten. 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 Yang saya tahu
Tak tahulah betul ke tidak, tapi in terms of macam nasi kepal Macam nasi betul, lemak nasi yang kepal. kepal tu je. Betul. Betul. Saya tak pernah makan, tapi saya tahu dah. Okay. Jadi kami masak sambal tu sepatutnya dia sambal hijau kan. Betul. tu. Awak Tapi buat jadi sebab warna apa? Warna merah. Merah. Sebabnya dekat sana tak jumpa Tak jumpa cili bahan. hijau. Ya. Cili hijau dia tak jumpa. Jadi cili merah dia orang pun pedas ni. Ya. Saya rasa first time saya makan cili yang sangat pedas kat Vietnam tu kan. Okey. Tapi dia orang suka makan tu. Selain daripada tu kita masak juga kuah lodeh. Oh, okey. Kuah lodeh, sambal bilis, punten. Jadi mereka masak banjau. Jadi kita exchange. Itu salah satu programnya lah yang kami lakukan. Selain daripada tu yang dengan community pula kita buat ASEAN Night. Betul. Macam malam kebudayaan tu? Ya, macam malam malam kebudayaan. Jadi program tu dia melibatkan bukan sahaja counterparts tapi community setempat. Kami anggarkan yang hadir ketika tu dalam 120 orang. 120 orang sebab apa? Sebab dia melibatkan community yang terdiri daripada cikgu sekolah tersebut juga. Dan juga daripada kita panggil dia orang punya macam PBT lah kalau kat kita. Okey. Macam kita PBT, macam dia orang kat sana? Dan dia orang panggil commune. 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 Yes, commune. Okey. COMMUNE. Ya, betul. Commune. Jadi dekat sana masa saya pergi tu mereka sebenarnya baru melaksanakan satu dasar yang mereka merge commune dan juga distrik. Kira dia dah merge satu daerah-daerah yang kecil ni jadi satu daerah. Jadi contoh kalau ikutkan kami punya kampung tu kita panggil Binloi Bincan. Binloi di Bincan. Tapi sekarang tempat kami ialah Binloi sahaja. Macam tu lah. Jadi community tu kami dapat dan kami dapat exchange makanan. Yang hebatnya Ustaz tu saya cakap kan, bila you background lain tapi soft skill you tu pun lain. Saya sangat-sangat impress tau. Sebabnya saya ada seorang kawan sahabat dekat kampung tu, dia belajar di GMI, background engineering je lah. Dekat je dengan UIS. Dekat je. Dekat je. Okey. Tapi kemahiran dia memasak tu, saya cakap dia ni hebat betul lah. Bayangkan dia boleh dekat Vietnam tu dia boleh masak nasi lemak, sambal udang, sambal sotong. Paling hebat rendang ayam. Apa lagi? Kuih ketayak, kuih keria. Padahal background dia engineering. Yes. Nampak tak puan? Dia punya pelbagai tu, walaupun kita punya course tu tak kena dengan niche kita dalam sukarelawan tu, tapi sebabkan soft skill tu, soft skill seorang pelajar tu ada pelbagai, dia boleh masak, dia boleh buat itu, boleh buat ini. Sebenarnya sangat-sangat penting sebenarnya dalam sukarelawan ni. Sebab berdasarkan apa yang Aiman cakap tadi, dalam sukarelawan ni sebenarnya apa yang kita buat dalam sukarelawan ni semuanya baik. Tak ada benda yang tak baik di dalam sukarelawan ni. Akan tetapi bagusnya atau tak bagusnya misi tersebut adalah apa impak dia kepada masyarakat. Betul. Apa impak dia kepada sekeliling dan apa impak dia kepada mereka dan kita sebagai seorang sukarelawan ni. Okey, melalui betul juga tu. Saya setuju sebab kita tak nak buat kerja yang sia-sia. Itulah bahasa mudahnya kan. Kita nak buat kerja yang beri manfaat pada orang lain. Betul tak? Okey, tapi saya nak tahu juga tadi yang saya faham lah melalui penceritaan Aiman tadi kan. Dia lebih kepada bantuan kepada ASEAN kan. Ada juga dalam Malaysia. Tapi macam Habib sendiri sebagai MPP, ada tak program yang akan datang? Kan dari side MPP sendiri, penganjuran program yang akan datang mungkin kerjasama dengan orang luar ataupun inisiatif MPP sendiri untuk adakan program berbentuk sebegini yang lebih kurang, ada tak? Sebenarnya untuk program tu insya-Allah dan alhamdulillah telah saya adakan satu program yang sebenarnya bagi saya itu cukup besar lah, iaitu nama program tu adalah modul kursus sukarelawan Muslim Care Malaysia. Jadi pihak MPP, pihak UIS bekerjasama dengan satu NGO yang sebenarnya tidak asing lagi didengari oleh telinga kita kerana kita dah lama bersolidariti dengan orang Gaza. Jadi sebenarnya Muslim Care ni bukan lagi asing lah pada kita, sebab tadi malam pada hari ini semalam tu ada satu program dengan kerjasama Muslim Care juga. Muslim Care bekerjasama dengan Quizcell dan juga bekerjasama dengan MPP untuk menjayakan satu program yang besar
podcast juga, tapi sebenarnya dalam berbentuk live. Ini Ada bila? audience. Ini semalam. Semalam, yes. Oh, Hari ini okey. 26 hari ini 27 27, Ogos. yes. Program tu 26 Ogos. Jadi dekat Alright. situ podcast secara live, Mm-mm. ada audience dia dan tajuk dia sebenarnya menarik. Mm-mm. Bahu untuk Gaza, Okay. Jiwa Merdeka. Oh, kiranya dia lebih pada program awareness lah. Program awareness. Awareness. Jadi antara yang datang tu panel-panel pun orang yang besar lah, orang yang hebat, pengarah Muslim Care itu sendiri, dan Mm-mm. satu penceramah yang sebenarnya sangat famous lah di dunia dakwah ni. Dan paling menariknya host dia tu adalah Bazli UNIC. Oh, adalah semalam. Yes, Alah, betul. rugilah saya tak turun. Jadi itu salah satu programnya lah. Jadi modul kursus ni sebenarnya dia nak lebih kepada pendedahan awal tentang Okey. dunia kesukarelawanan ni. Kiranya yang ini belum berlaku. Belum berlaku, akan berlaku? diadakan pada 20 September. Jadi Okey. kepada pelajar yang tengok, lock Alright. tarikh korang 20 September ni, nantikan satu poster ataupun memo rasmi daripada MPP untuk join kursus tersebut. Masya Allah. So ini belum ada participant lah. Belum ada lagi. So kita harapkan para pelajar kita join lah program SPG. Jadi program seterusnya tu kerjasama dengan Yayasan Quiz juga. Dan sebenarnya misi pertama tu hari Sabtu ni 30 Ogos. Macam mana pula tu? Dia misi dia tu adalah sebenarnya pergi ke rumah orang tua. Okay. Dia ada 2 tempat. Satu dekat tak silap saya Rincing, Alright. satu dekat Banting. Yang ini kita ada aktiviti apa kalau program yang macam ni? Kalau yang ni dia lebih kepada CSR. Okay. Jadi satu misi akan pergi sebanyak 15 orang lah. Satu tempat tu ada 10 orang yang pergi, satu tempat tu 5 orang. Jadi akan pecah kepada 2 kumpulan lah. Jadi tujuan dia adalah untuk satu, bila kita cakap pasal orang tua ni, memang satu kita kena bantu mereka lah. Maybe dari segi bersosial ke, ataupun membersihkan rumah orang tua ke, ataupun membuat satu aktiviti bersama orang tua. Kenapa orang tua? Sebab rumah orang tua ni, seperti mana kita tahu, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sebenarnya kita kena kasihan kepada mereka. Sebab maybe masing-masing kenapa berada di rumah orang tua tu ada cerita masing-masing. Akan tetapi kita sebagai orang luar ni, sebagai sukarelawan ni, kita kena bantu mereka dari segi emotional support, kena bantu mereka dari segi mental, ataupun sebenarnya kita berahmah mesra pun sebenarnya dah cukup okey dah. Sebab orang tua ni dia kebanyakannya bersendirian, rasa keseorangan. Betul. Jadi bila kita datang tu sebenarnya kita dah buat satu senyuman pada mereka. Jadi itu salah satu projek lah di antara projek-projek. Dan sebenarnya misi ni di bawah Yayasan Quiz ni ada 4 misi untuk semester kali ini. Yang pertama Sabtu ni 30 Ogos, yang kedua 6 September, 20 September dan juga 27 September. Jadi sebenarnya program ataupun misi ini sebenarnya adalah untuk kembali kepada pelajar itu sendiri. Sebab dalam sukarelawan ni sebenarnya banyak misi-misi yang sebenarnya buat secara sukarela. Nama pun sukarelawan kan. Mestilah buat pun kena secara ikhlas, kena tanpa minta balasan. Akan tetapi benefit sukarelawan yang kerjasama dengan Yayasan Quiz ni adalah pelajar akan dapat allowance. Dari selain daripada sijil dan allocate untuk dana transportasi. Jadi sebenarnya kenapa allow ni penting untuk pelajar? Kerana kepada mereka yang maybe tak pernah ada pengalaman sukarelawan ni, mereka tak ada penggerak sebenarnya. Mereka tak ada punca untuk menarik perhatian mereka. Jadi 2 hari lepas saya buka penyertaan. Agak-agak ke apa kan? Untuk mencari 56 orang pelajar tu dalam masa berapa minit kalau puan buat. Ini apa? Ini untuk program untuk program Yayasan Quiz ni. Berapa 56 orang. 56 Agak-agak berapa lama? 2 jam? 20 minit. Oh, dah full dah. 20 minit. Okay. Terus full. Saya sebenarnya dalam masa sama macam terkejut dan teruja sebenarnya. Sebab mereka sangat-sangat bersemangat. Sebab kalau ikutkan yang isi Google Form tu, sebenarnya dalam 126 orang. Okay. So macam mana boleh dapat shortlist 56 orang?
56 orang tu sebab saya dalam Google Form tu ada Okey. letak satu link grup WhatsApp lah. Jadi grup WhatsApp tu saya sebagai admin, Siapa cepat dia dapat siapa lagi. cepat dia dapat. Yes, Okey. betul. Jadi sebenarnya dalam Google Form tu ada sebenarnya dalam 100 lebih sebenarnya. lebih. Jadi 56 orang tu dalam masa 20 minit tu sangat-sangat memberangsangkan lah Yelah. sebenarnya. Maksudnya sebenarnya kita punya pelajar Universiti Islam Selangor ni banyak rupanya yang suka ataupun Yes, banyak. berminat untuk menjadi sukarelawan. Jadi sebab itulah antara punca macam saya pun ikut bersemangat juga. Jadi sebenarnya benda ni dia sangat bagus lah kepada para pelajar tu sendiri. Sebab dari segi selain daripada belajar akademik dalam kelas secara teori, sebenarnya bagus juga untuk mereka untuk mengeluarkan skill-skill terpendam mereka yang ada di dalam. Jadi antara salah satu untuk mengeluarkan skill-skill ni adalah join sukarelawan. Betul tak, Iman? Kalau yang tak ada skill macam mana? Yang tak ada skill. Macam mana Sebenarnya orang tak ada untuk mereka yang tak ada skill ni, tapi sebenarnya yang penting tu Ada adalah keinginan. semangat. Ada keinginan. Jadi sebenarnya setiap perkara yang kita buat tu perlu dengan niat. Macam dalam hadis Nabi tu setiap permulaan tu ada niat, bergantung pada niat. Tapi kan saya tertarik juga macam mana kalau dengan tak ada skill. Sebenarnya in term of what skill tu? Okay, kalau pada saya lah, pada once pandangan kita Aiman. bervolunteer tak ada skill ni sebenarnya tak ada masalah pun. Macam Habib cakap, semangat satu. Dan kita punya semangat untuk belajar. Macam saya di Vietnam, cabaran kita bervolunteer berbeza. Mungkin saya di misi Vietnam berbeza cabaran dia. Contoh cabaran saya ialah satu language barrier. Language barrier. Lepas tu kita nak kena meyakinkan pihak counterparts macam ni kita nak laksanakan critical thinking, problem solving. Muncul satu masalah, terus on the spot kena fikir macam mana nak settlekan. Sebab kita bukan datang bersukaria. Orang ramai ingat, pergi Vietnam, fun tak Vietnam? Kita bukan nak fun, kita nak berbagi impact dekat Sebab orang selalu community. Sebab orang selalu fikir kalau nak kita fun keluar sahaja. negara Ya, betul. memang fun sahaja. Fun sahaja. Nama pun Dia- Vietnam. Dia ingat Ya, kita betul. pergi sana nak berjalan ke? Kita tak berjalan. Hakikatnya jadual kami Sangat bangun pukul 5.30 pagi. Oh, awal. Ya, dan program kami satu hari tu 5.30 straight sampai pukul 12 malam. Sebabnya non-stop. Kita ada stop. Mungkin waktu makan, waktu Yelah, rehat. itu sekadar untuk rehat je lah. Ya, sekadar untuk rehat sekejap. Tapi kita punya program dan projek kena jalan. Sebab kita fikir kita ada dalam 28 hari dekat Vietnam untuk kita laksanakan bagi satu projek dan program yang impact kat community. Sebab itu objektif utama kita bila kita pergi ke Vietnam ni.